Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung kitab Tuhfatul Murid pada katanya musannif al-anbiya'u wa rusul adaduhum. Pada bilangan, pada bab bilangan-bilangan para nabi dan rasul. Okay. Qala wa qad ikhtulifa, sungguh telah berkhilaf, berbeza pendapat oleh ulama fi adadil anbiya, pada bilangan para nabi. Jadi ulama ni berbeza pada bilangan para nabi. Faqila, ada satu pendapat kata mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfan. Ada yang kata 124,000, 124,000 para nabi. 124,000. Wakila, dan satu pendapat ada kata mi'ata alfin wa arba'ati wa ishruna alfan. Ada yang kata para nabi ni ada 224. Mi'ata tu menunjukkan pada 200 lah. 224,000. Ada yang kata 224,000. 224,000. Waqtulifa aidan, dan itu para nabi. Para nabi ada pendapat yang kata ada 124,000 dan ada yang pendapat lain kata 224,000. Waqtulifa aidan, dan berkhilaf pula, berkhilaf juga dia kata fi adadi rusuli, pada bilangan para rasul. Minhum, daripada mereka. Faqila, maka dikatakan, satu pendapat kata salasu mi'atin wa salasata asyara. Kita baca mabni lah, salasata asyara. Dia kata ada 313 para nabi, para rasul. Waqila, dan satu pendapat kata wa arba'ata asyara, 314 para rasul. Waqila, dan ada juga pendapat kata wa khamsata asyara, 315. Waslamu, dan pendapat yang lebih sejahtera, yang lebih aslam, yang lebih eloklah kita pegang, yang lebih selamat lah. Jadi kita tak tahu pada hakikatnya para nabi ni ada berapa orang, para rasul ni ada berapa orang. Jadi kata wal aslamu, yang lebih sejahteranya, yang lebih baiknya, yang lebih selamatnya imsak, kita tak sebut berapa bilangan para nabi ataupun para rasul. Kita tak tentukan jumlah. Anzalika, imsaku anzalika, kita tidak sebutkan berapa jumlah para nabi dan para rasul. Itu lebih selamat. Takut kalau kita sebut 313, mungkin ada para nabi yang kita tak kira kan, tak letakkan dalam tu. Jadi 313. Jadi takut macam tu lah. Jadi lebih selamat kita imsak. Kita tak sebut berapa jumlah yang sebenarnya. Menahan dirilah. Imsak ni kita menahan diri daripada menyebutkan jumlah. Liqaulihi ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana firman Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah Ghafir ni, minhum man qasasna alaika, daripada kalangan para nabi ni ada yang kami qasaskan, kami kisahkan, kami ceritakan kepada engkau. Wa minhum man lam naqsus alaika, dan ada juga para nabi yang kami tidak kisah, kami tidak cerita. Tak kisah, tak ceritalah, tidak kami ceritakan kepada engkau. Wa'lam, maka ketahuilah anna tanwin, ini cerita tentang nahu pula lah. Tanwin, nak cerita tentang tanwin pada perkataan nabiyin, ataupun pada matan lah. Matan mana? Ala nabiyin ja'a bitauhidi wa qad khala dinu ani tauhidi. Ala nabiyin. Okay. Dia kata tanwin pada kata nabiyin tu, pada jauharah, pada matan jauharah,
Jadi berkata syarah, dia kata wa'lam, ketahuilah anna tanwina fi nabiyyin litta'zim. Tanwin pada kalimah nabiyyin itu adalah untuk ta'zim. Wal ibhamu fihi yarfa'u ma ya'ti fi kalamih ba'da insyaallah ta'ala. Dan ketidakjelasan, dia kata situ. Ketidakjelasan pada bait syair itu akan kami hilangkan kesamaran dia nanti pada kalam kami selepas ini insya-Allah taala. Okey. Apa ketidakjelasan tu? Kita sikit. Alan nabi, selawat dan salam kepada nabi, atas nabi Ja'a bitauhidi. Nabi yang mana? Nabi ni kan ada banyak. Ada tu. Ada 124,000 124,000 para nabi ataupun 125 para nabi. Nabi yang mana ni? Jadi tak jelas. Tu yang maksudnya tidak jelas. 124,000 ataupun 224,000 tadi. Jadi selawat dan salam ke atas nabiin. Kepada nabi mana ni? Kat situ namanya ada ibham. Tu kata wal ibhamu. Ibham fihi pada bait syair tadi. Ya rafa'uhu ma ya'ti. Kami akan hilangkan ibham tu, kesamaran tu. Nabi yang mana awak selawat salam ni? Kami akan hilangkan kesamaran tu selepas ini insya-Allah taala. Okey. Katanya qauluhu jaa ila akhirih. Ilah ni maksudnya ila akhirilah. Hazihi jumlah sifatun lin nabi kama huwa qa'idah min anna al-jumala ba'da nakirati sifatun. Okey. Kan tadi dia tak inilah nak jelaskan. Nabi yang mana yang kita selawat dan salam tadi? Kepada nabi yang mana? Selawat dan salam ke atas nabi. Nabi yang mana? Dia kata hazihi jumlah sifatun. Jadi dia datangkanlah jumlah yang menjadi sifat. Sifatun li nabi, kepada nabi. Jadi kalau kita terjemah salawat dan salam ala nabiyyin, ke atas nabi, ja'a bi tauhidi, yang datang membawa tauhid. Kita ada terjemah dengan yang kat situ. Sebab apa? Sebab ja'a bi tauhid, di tu menjadi sifat. Boleh ke jumlah menjadi sifat? Dia kata kama huwal qaidah, seperti mana yang berlaku dalam kaedah. Kaedah kata apa? Min anna jumala, jumlah ba'da nakirati, selepas nakirah. Nabiyin, kalau kita tengok dekat bait tu dia tulis ja'ala nabiyyin. Nabiyyin tu kan nakirah. Lepas tu ja'a bi tauhidi tu jumlah fi'il fa'il tu. Jumlah fi'liyah. Jadi jumlah yang datang selepas kalimah nakirah sifatun, maka akan menjadi sifat. Jadi jumlah tu yang menjadi jelaskan nabi yang mana kita nak salawat dan salam tu. Wa qad qayyada nazimu, sungguh telah mengkaitkanlah oleh nazim hazihi jumlata biqaulihi wa qad khala dinu anit tauhidi. Lepas tu bait tu disambung lagi alan nabi jaa bitauhidi wa qad khala dinu anit tauhidi. Li'annahu halun min fa'ili jaa wal halu qayyidun. Jumlah tu pula jadi hal daripada fa'il, hal yang menjelaskan fa'il jaa. Wal halu qayyidun fi 'amilihi fasarat sifatu bihaza i'tibar. Mukhassasatun mukhassisatan li mausufi wa qasiratan lahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal wa qad khala dinu, dan telah sungguh khala, sucinya agama daripada ajaran tauhid. Dia kata tu. Kalau kita tahu baik tu, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mana ni? Nabi kan ada banyak nabi. Nabi yang mana? Datangkan sifat. Ja'a bi tauhidi, nabi yang mengajarkan tauhid. Lepas tu datangkan hal pula. Wa qad khala dinu, hal keadaan ketika itu khala dinu an tauhidi, sunyinya ajaran agama daripada ajaran tauhid. Sunyinya agama daripada ajaran tauhid. Jadi dia orang kan musyrikin, dia sembah banyak. Dia bukan esa Tuhan dia. Jadi sembah musyrikin sembah Tuhan yang banyak, berbilang Tuhan, bukan ajaran tauhid. Tu jadi hal pula, hal keadaan Nabi mengajar tu ketika umat musyrikin, umat sedang menyembah Tuhan yang banyak. Wa qasiratan lahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sini dia kata
wa qasiratan, maka dia akan menjadi qasirah. Tertentulah lahu kepada Nabi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat salam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi datang ketika agama tiada ajaran tauhid. Li'annahu lam ya'ti nabiyyun bitauhidi fi halu khuludinu ani tauhidi illa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak pernah lagi datang, tidak pernah datangnya nabi oleh Nabi bitauhidi fi hali, pada hal sunyinya ajaran ataupun agama daripada tauhid, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bil maji' al irsal. Dalam nazam dia cerita ala Nabi ja'a bitauhid. Ja'a tu telah datang. Salawat dan salam ke atas Nabi yang telah datang. Apa maksud datang? Irsal. Datang ni maksudnya yang diutuskan. Fatafsiruhu bihi tafsirul murad. Jadi tafsir kat situ ada namanya tafsir murad. Ja'a dengan makna irsal. Li'annahu tafsirul li sebab. Kerana Nabi datang tu sebabnya untuk apa? Sebabnya sebab pengutusan. Dia sebagai rasul. Fa innal irsala sababun lil majid. Maka irsal tu dia diutus menjadi pendakwah ataupun rasul tu, itulah sebab dia datang. Wallahu a'lam.